Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, hari ni aku buat outdoor vlog. Aku sekarang ada dekat City Mall. Sekarang ni aku nak pergi ke Sports Direct. Okay, aku nak collect Nike Vomero 18 guys. So seperti yang aku rasa aku dah beritahu dalam live aku akan bawa Vomero 18. Sports Direct reach out aku untuk tanya aku sama ada aku nak test dan review Nike Vomero 18. So sekarang ni aku datang nak collect, cuma aku tak tahu lagi spot dia ada dekat mana. So jom lah, aku pusing-pusing dulu, aku tak nampak lagi. And terima kasih dekat korang semua yang hadir untuk tonton video kali ni. Dan semestinya kalau belum subscribe to channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Jom. Okay guys, aku dah jumpa Sport Direct kat depan tu je. Tu dia. So sekarang ni aku dekat dalam Sport Direct. Seperti biasa lah, kalau korang dah biasa pergi Sport Direct, macam-macam brand ada kat sini guys, okay? So kalau korang datang sini, korang nak cari macam-macam brand. Lepas tu macam-macam barang untuk macam-macam sukan lah. Staff Sport Direct tengah ambilkan barang aku. Nanti kita aku unbox kat dalam ni and aku kongsikan sikit dengan korang. Okay guys, so dekat sini ada seluar, okay? Seluar Nike. Lepas tu ada t-shirt Nike juga. Dan dekat sini ada Nike Vomero 18 guys, okay? So okay, jom sekarang kita pusing tengok yang ada Nike yang ada dekat dalam ni, okay? Maknanya Vomero belum masuk lagi lah. Mungkin akan masuk di masa akan datang lah. Okay guys, so sekarang ni aku dah ambil Nike Vomero 18. Lepas tu ada seluar dan juga ada baju. So alang-alang aku unbox sekejap kat sini kan, tunjukkan korang. So ni guys, kotak klasik Nike running babe, orange, okay. So ni ada seluar. Aku tak pasti seluar macam mana, okay, tapi memang long pants, okay, running pants. And then yang ni, ini adalah Nike punya t-shirt, okay. Tapi kalau macam aku tengok ni, ini dry fit, memang boleh guna untuk running lah, walaupun dia macam cotton, okay. So letak tepi. Dan ini dia guys, aku first time tengok ni dan first time pegang kat lah. Sebelum ni aku duduk tengok dekat online, okay. Nike Vomero 18 guys, okay. Tengok. Kalau memang cun gila. Okay, so untuk kasut ni macam biasa, aku ambil size US 12, okay. Tu aku cakap, aku sebenarnya memang peminat Pegasus berbanding dengan Vomero lah. Sebab Pegasus dengan Vomero ni dia selalu dia saing-saing, tapi Vomero dia up sikit. Sebab macam yang previous version dia pakai Zoom X, lepas tu combine dengan Cushlon. Dan this version pun dia ada midsole dia Cushion Zoom X dan juga React X guys, okay. So React X dia punya carrier foam dan juga Zoom X dekat bahagian atas yang in contact dengan kita punya kaki lah, okay. Kasut ni aku mula-mula memang tak bercadang lah nak beli pun Vomero 18. Tapi bila dia release dia punya gambar, aku interested kan. Sebab kalau kita compare dengan version 17, memang sangat-sangat berbeza. Lepas tu dia dah jadi max cushion punya kasut guys, okay. Sekarang ni 46 stack height dan 10mm drop. So korang tengok memang tebal gila lah dia punya cushion dekat bahagian heel guys, okay. Alang-alang aku dah kat sini, aku akan sarung dan kita tengok macam mana dia punya fit. Aku boleh kongsi sikit dengan korang lah kan, okay. So aku nak sarung dulu dan aku sembang sikit pasal kasut ni sebelum aku tamatkan video. Jom guys, okay. Sekarang ni aku tengah pakai aku punya Pegasus, nampak? Aku dah cakap aku more of a Pegasus punya runner kan. Tapi tengok ni, Pegasus Nike Bayou babe. Dah lama aku tak pakai sebenarnya ni, okay. So kita sarung kita punya Vomero, okay. US 12 guys. Vomero ni
Yang kali ni memang betul-betul padded lah kan. Bawah pun dah memang apa max cushion. Lepas tu dia punya apa pun memang betul-betul padded guys. Okay. Memang comfort gila okay. Kalau aku letak sebelah-sebelah memang nampak dia punya beza. Okay. Okay guys, kau dah tengok macam mana dia punya midsole dia. Aku pakai macam ni, bila aku pakai sebelah lain baru aku rasa dia punya perbezaan dengan Pegasus tu sangat ketara lah. Pegasus dia memang lebih grounded, lebih minimal berbanding dengan Vomero 80 ni, okay. Dan memang rasa terapung lah sebab tak balance kan. Belah kiri aku pakai Pegasus dia lebih rendah, yang Vomero ni dia lebih tebal lah. Confirm memang comfort gila guys. Okay, aku memang tak sabar nak buat running. Tapi setakat yang aku try ni kan, bila tadi aku compress bahagian belakang dia memang rasa lebih tenggelam, tapi dia tak fully tak ada over compression, memang masih rasa cushion feel walaupun kau tekan kuat-kuat lah. Okay. Okay, tengok dia punya ni. Tengok padding dia. Memang tebal dan juga lembut guys. Okay. So dia punya tang pun kau tengok tang dia memang fluffy gila lah. Okay. Dapat pula colour macam ni kan. Lepas tu sini ada Nike Running. Okay. Nice touch. Dan daripada tepi nampak. Okay, alang-alang aku akan letakkan dengan aku punya Pegasus kat sini. Tuan tengok perbezaan dia macam mana guys. Okay. Tapi ni macam aku cakap dengan kau, ni aku try sekadar nak pergi. Lagi satu dia punya fitting dia Pegasus memang lebih slim lah. Okay, aku pakai Pegasus ni memang rasa lebih slim berbanding dengan Vomero ni. Walaupun dia punya padding dia agak tebal, dia punya engineered mesh ni pun 2 layer, tapi bila sarung masih rasa space yang adequate dekat dia punya top box guys. Okay. Untuk kasut ni semestinya aku akan guna lebih kepada easy run, dan aku akan guna untuk long run. Untuk try kasut ni mungkin untuk aku punya first run ataupun second run. Aku nak simpan balik. Simpan balik. Okay. Lepas tu letak sekali baju ni, dan juga letak ni sekali. Okay, lepas tu aku tutup sekali dan tutup sekali. Okay. Ini kira video unboxing lah kan. Kalau macam aku rajin, aku buat extended version punya unboxing ataupun aku kongsikan dengan aku punya live session depan ni. So kalau macam korang tak subscribe lagi tu channel and stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay. Dan sekali lagi aku kongsikan dengan korang, dekat Sport Direct ni memang semua benda ada lah kan. Kau nak running ada, lepas tu kau nak pergi kau nak workout ada, kau nak casual, lepas tu untuk semua peringkat umur pun ada guys. Okay. Dan aku baru tanya dengan brother tadi tu, kalau korang nak dapatkan Vomero 80 ni dekat City Mall ni, dia tak ada lagi sebab dia baru buka kan. Dia baru buka dalam 2 minggu. Tapi kalau macam dia kata yang selalunya yang premium punya kasut ni, korang boleh dapatkan dekat branch IOI City Mall lah. Okay. Lepas tu dia kata satu lagi boleh check online dekat website Sports Direct. Kalau macam ada dekat website Sports Direct tu, high chance akan ada dekat branch-branch yang premium lah. Okay. Sebab City Mall ni dia macam baru buka, lepas tu dia kecil-kecil sikit lah. Okay. Jadi guys, aku rasa tu je yang aku nak kongsikan dalam video kali ni untuk aku punya collection dan unboxing of Nike Vomero 18 yang aku akan cuba selepas ni. Okay, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye bye.